Hari ini saya berada di Bandar Seri Putera. Kalau tuan-tuan perasan, sambungan jog. Hari itu kita ada buat upgrade DB box. Okay, so hari ini kita buat pendawaian untuk soket plug dengan lampu kipas. So kenapa kita buat pendawaian soket lampu kipas? Sebab yang itulah yang menyebabkan rumah customer kita ni trip delay tripping. So hari ini saya datang selepas raya. So kita akan buat pendawaian lampu kipas lah. So point yang kita akan buat ikut ST lah. Kabel saiz pun 1.5 untuk kabel lampu kipas. Untuk plug 2.5. Okay. So yang ni, yang ni kalau ingat, masih ingat lagi lah. Ni untuk kita buat hari tu upgrade GB box. So hari ni kita akan buat pendawaian start daripada sini, buat lampu ruang tamu dengan sini kawasan inilah, kawasan sini dengan lampu dapur, tandas dengan bilik. Ada berapa dah? Plug sini satu, looping ke sini satu. Looping ke sini untuk kegunaan kipas ke apa ke kat sini lah. Okay. Guna casing kan? Guna casing. Ni sampai sini lah. Sampai sini, nanti tebuk ke sini tak? Tebuk atas pada ceiling. So hari ni saya bersama 5 staff untuk buat kerja dekat sini lah, supaya customer boleh guna dengan cepat. So untuk lampu dekat sini kita akan pecahkan 2 skirt lah, sekali dengan luar. Campur dengan sini 2 skirt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Selebihnya 1 skirt. Kita tak nak buat 1 skirt semua looping. Yang sini, bahagian sini 2 biji, sini 1 skirt. Bahagian sini 4, 5, 6, 7, 1 skirt. So 1, 2 skirt, 3 skirt, 4 skirt untuk lampu saja. So kita tak buat 1 MCB, 1 skirt untuk satu dapur ni. Okay. Jika berlaku tripping ataupun shorting, masih boleh pakai lagi. So untuk plug pun dekat peti ais kita akan letak 2 dekat situ, 1 MCB 2 point. Dekat sini pun 1 MCB 2 point. Kalau yang ni mati, sana boleh pakai, sana mati, sini boleh pakai. Alhamdulillah. Untuk ceiling kita dah tebuk. So kabel pun kita dah lay. Okay, tu. Point tak banyak tapi kabel banyak. So kita akan lalu sinilah nanti untuk ke point-point seterusnya. Switch dengan plug kita akan letak dekat sini. Okay. So yang ni kita akan tutup lah. Okay, yang lama. Okay, untuk switch lampu ni pun kita akan letak sini. Tap, yang ni pun sama. Switch lampu tandas itu pun sama. So alhamdulillah, untuk point kita dah siap turun semua. Point baru. So yang ni dah siap fitting. Ini baru nak fitting. Itu dah turun, kipas dah turun. Hujung sana pun dah turun. Okay, ni kabel kita. So pas settle bahagian belakang, kita akan buat yang bahagian sini pula. Untuk bahagian luar kita dah siap tarik. Okay. Cumanya kita akan sekalikan dengan skirt sini nanti. So dekat sini kita akan pecah 2 skirt. 1 skirt untuk box dengan lampu tengah ni. 1 skirt lagi sekali dengan yang ni dengan bahagian luar. Okay. So sekarang ni untuk fitting bahagian dapur pula. Okay, baik. Untuk bahagian dapur ni kita dah nak hampir settle. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, untuk plug ni 1 MCB, 2 plug ni saja kita bagi dekat customer daripada DB sana. Okay. Yang kedua, untuk plug bahagian sini ni, tik putih ke tik hitam? Tik putih, cuba tengok dalam
Kotak man. Kotak tablet tu. Okay.